الحمد لله حمد الحامدين وحمد الشاكرين وحمد الصابرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan sebaik-baik bekalan bagi kehidupan dunia sehingga akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Surah Al-Baqarah. Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian, dan buah-buahan, dengan sebab tidak menjadi berkurangan atau dirasakan. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Mereka itu ialah orang yang berkata apabila ditimpa musibat, sesungguhnya kami semua adalah milik bagi Allah dan kami semua akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapat salawat, rahmat, kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menguji kehidupan kita dengan perkara yang menyusahkan setelah kita diberi nikmat yang tidak terhingga banyaknya pada diri kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitung dan mengiranya, kerana terlalu banyak nikmat pada diri kamu, keluarga kamu, kehidupan kamu. Namun demikian, Allah Ta'ala akan menguji kamu, menguji keimanan kamu, kepercayaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit sahaja, bukan banyak. Setelah kamu bersenang lenang, keadaan sehat, beberapa tahun diuji dengan musibat, bencana,
kesakitan, kekurangan harta benda, bencana alam yang menyusahkan, kematian, kerugian perniagaan, buah-buahan tidak menjadi, tanaman dirosakkan dan sebagainya. Itu ujian yang sedikit daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah taala menguji kita kesusahan, kepayahan itu, Allah mengurniakan kebaikan kepada seorang yang beriman sahaja. Tak diberi kepada yang lain. Sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, innal amra kullahu khairul lah, wa laysa illa lil mu'min, fa in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar wa kana khairan lah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya sangat mengherankan kepada seorang yang beriman. Perkara ini tidak ada melainkan kepada orang yang beriman sahaja. Tidak ada pada yang lain orang yang beriman. Semua membawa kebaikan kepadanya. Sekiranya dia ditimpa kesusahan, kepayahan, kesakitan, dia bersabar, menjadi kebaikan kepadanya. Sekiranya dia dalam keadaan suka, gembira, menyenangkan, bersyukur, menjadi kebaikan kepadanya. Hanya mereka yang beriman sahaja. Oleh kerana itu, kita hendaklah memelihara iman kita supaya seluruh kehidupan kita menjadi baik, mendapat rahmat kepada Allah SWT. Seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'al anhu ahadan ghairak. Wahai Rasulullah, katakan kepada saya, nasihat pada saya dengan suatu nasihat yang cukup lengkap, tak payah lagi saya bertanyakan orang lain, cukup dengan satu nasihat saja. Sabda Rasulullah SAW, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu beristiqamah dengan makna berada di jalan yang betul, jangan menyeleweng, jangan terpesong, jangan batalkan iman, jangan rosakkan iman itu. Pelihara iman itu dengan sebaik-baiknya. Kerana disebut dalam hadis yang lain, sejahat-jahat orang yang beriman, selagi ada iman di dalam hatinya, akhirnya masuk surga. Walaupun masuk neraka, dibebaskan, akhirnya masuk surga. Sebaik-baik orang yang kafir, imannya tak ada, masuk neraka selama-lamanya. Di sini besarnya nikmat iman itu. Hendaklah pelihara iman kita dengan sungguh-sungguh, jaga iman kita dengan sungguh-sungguh, kuatkan iman kita dengan sungguh-sungguh, dengan cara membanyakkan hubungan kita dengan Allah SWT, dengan cara menghadapi ujian kita bersabar, menghadapi kesenangan kita bersyukur, iman kita jadi bertambah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul asma'ul husna was sifatul ula, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhda
والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Oleh kerana itu, pegang teguh dengan ajaran Islam, tegakkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Islam petunjuk yang sebenar daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang bercanggah dengan Islam adalah sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Dan kita hendaklah sentiasa berselawat kepada Nabi yang berjasa membawa Islam kepada kita, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dijanjikan adanya para malaikat menyampaikan selawat dan salam kita ke Nabi yang ada di alam barzakh dan melayakkan kita bersamanya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ردد كيدهم على نحورهم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.